Okay guys, so hari ni aku ada ni windshield crack repair kit ni kan. So jom sini. Cuba tengok ni. Ha, ada satu crack dekat kereta ni. So jom tengok daripada dalam. Kalau daripada dalam dia boleh nampak ada satu crack. So sekarang aku nak betulkan menggunakan repair kit yang aku beli dekat Beg Kuning. So first thing first, aku dapat ni dia punya filem ni. Lepas tu aku dapat juga dia punya windscreen resin ni, and also dia punya macam pisau ni. So sekarang aku nak apply resin ni dulu dekat tempat crack. Tengok dekat tempat crack ni, aku akan lap dulu bersih-bersih bagi hilang kotor-kotor. So aku akan apply resin ni, letak dekat tempat crack tu. Korang macam tekan dia bagi masuk ke dalam lubang. Okay, bagi dia masuk dalam lubang. Okay, settle. And then okay, dah. Okay, so bila korang dah apply resin, korang letak dia punya filem ni, letak, tekan dia bagi resin tu masuk dalam crack tu. Then korang biar. Allah. Dah tekan bagi masuk, lepas tu korang biar. Okay, so sekarang aku guna pisau yang dia bagi. Ni aku buang balik resin-resin yang dah melekat, ada lebih-lebihan resin tu. Aku buang, kikis balik. Jangan risau, dia takkan calarkan korang punya kereta. Okay, bila dah buang, dia akan jadi sekeping macam ni. And ni buang je lah. So korang just lap balik, dan kita tengok apa dia punya result. Okay. Okay, so korang boleh tengok yang dia punya tu dah makin kurang. Sebelum ni kuat tau dia punya crack tu. Sekarang dah makin kurang, and tapi still ada lah crack tu. Cuma crack dia tu dia dah takkan bersambung sebab dia dah ada resin tu. So dia setakat tu je lah, besar macam tu je.